Ini dah jadi wawancara. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB atas kesediaan hadir pada hari ini di Lubuk Rabak Cafe. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Mat Syahdir, Adun Mahkota Merangkat Exco Kerajaan Negeri Johor. Turut hadir pada hari ini adalah Saudara Ahmad Soleh Abdul Ghani, Koordinator BNYB Johor, Jawatan Kuasa UMNO Bahagian Keluang, Jawatan Kuasa Pemuda UMNO Bahagian Keluang, ahli-ahli BNYB Johor, mahasiswa daerah Keluang, Jawatan Kuasa Majlis Belia Daerah Keluang dan juga usahawan yang hadir pada hari ini. Terlebih juga terima kasih kepada Pusat Khidmat Masyarakat Adun Mahkota atas jemputan kepada BNYB Johor untuk menganjurkan Hello YB. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Hello YB ini adalah kali yang ke-7 dan yang lebih istimewanya Hello YB kali ini, YB sendiri adalah kali kedua, di mana pada sesi Hello YB yang kedua dibuat di Mawar Johor Bahru, kita ada jumpa YB dan kali ini adalah kali kedua. Untuk sedikit makluman tentang Hello YB, ini adalah satu inisiatif daripada BNYB di mana kami merapatkan antara wakil-wakil rakyat kepada golongan belia. Golongan belia ini bagi kepada usahawan, mahasiswa dan sebagainya. Baik, Bobby, untuk kita warming up. Kenalkan diri dulu. Okey, minta maaf. Kenal YB tak kenalkan diri kan? Nama saya Muhammad Haziq bin Zakaria, Haziq, berasal daripada Wigirau, Parlimen Tebrau lah. Baik, untuk YB, untuk sesi yang pertama ni kita mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit untuk kita bersama dengan YB, daripada YB, dan seterusnya ada sesi soalan lebih kurang dalam 45 minit. Dan tengah-tengah tu mungkin kita ada sediakan jamuan makan di sini secara santai ini. Yang paling pentingnya adalah tuan-tuan dan puan-puan, belia-belia keluar Adun Mahkota, terutamanya dalam masa YB sedang berkongsi, sediakan soalan, sebab jarang-jarang kita nak bersama dengan YB hari ini. Baik, untuk YB, soalan pembuka bicaranya. Soalan betul bagi soalan. Kita bagi soalan terus. Down terus. Soalan pembuka bicaranya adalah YB, mungkin YB boleh berkongsi sedikit tentang latar belakang YB, mungkin dilahirkan di mana, sedikit tentang latar belakang YB sehinggalah YB menjadi Adun Mahkota di sini. Silakan YB. Mana air? Pasti air suam. Betul lah. Betul lah. Air batu je siang. Oh ya. Bagi minum air. Betul juga. Duduk berdiri. Duduk berdiri. Duduk je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haziq selaku pemudah acara ke pengacara majlis, mudah acara program pada malam ini. Saudara Razak, pemangku Ketua Muda. Saya minta Razak duduk depan lah sini. Dia orang kenal Ketua Muda. Oh, ini dia. Ini Ketua Muda Keluang, pemangku. Saudara Halim Makdum, pengurusi majlis belia daerah Keluang, sini nak depan. Sini. Pengurusi majlis dia. Adik-adik dan kuasa Gerakan Pemuda Majlis Belia BNYB. Saya fahamkan rakan ada di Parlimen Belia pun ada yang turut serta. Sebenarnya saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saya tadi penat nak minta. Saya lawan Ketua Muda, saya menang lah. Dia bertukar lah. Dua-dua menang.
Kebetulan hari ni ada petang di acara akhir badminton untuk keluar amateur. So sambil-sambil nak tunggu lawanan separuh akhir tu macam boring, jadi ada court kosong, saya ajak mula lawan. Jadi saya menang. Saja nak share lah. Nak beritahu dia okey lah. Okey. Saya ni sebenarnya dari keluarga yang kalau masa saya kecil dan keluarga yang susah. Saya daripada kampung, saya kat Camik. Orang Keluang tahulah Camik kawan. Dulu Camik dengan Keluang ni, kalau nak keluar daripada kampung Camik ke Keluang, selain daripada naik kereta api yang ikut skedul pagi, petang, malam, kalau naik kereta walaupun dekat 2.5 jam pun sampai, sebab jalan kelapa sawit. So itu juga menggambarkan betapa saya dari kampung yang saya sekolah teknik Johor Bahru masa dekat asrama. Orang tanya Camik kat mana, semua tak tahu. Kalau saya dapat gelaran Camik tu Solok, nak katakan betapa dalamnya Camik pada gitu-gitu. Sebab akses yang pada ni kereta api. So oleh kerana tu memang keluarga saya, bukan keluarga lah, kampung saya memang kampung orang yang masa tu susah. Elektrik, saya sekolah rendah yang kecil-kecil, elektrik siang je, malam tak ada. TNB cuma supply elektrik 7 pagi, 7 malam, 7 pagi, siang tak ada elektrik. Ini tak ada lampu, tak ada apa dan sebagainya. Malah saya belajar, saya ingat lagi saya ambil SRP, saya guna lampu pelita. Dia kurang meja macam ni lah, buat kampung pakai papan, duduk atas pangkin, belajar nak ke SRP. Tapi alhamdulillah di sekolah menengah Paloh di antara yang terbaik lah, pelajar Melayu terbaik, walaupun saya belajar pakai listrik. So saya ingat lagi saya dah jenam, saya umur 9 tahun, dah pandai noreh getah lah. Noreh getah kalau sekarang pun saya masih boleh lagi lah, insyaAllah. Tapi tak ajar dulu lah, dulu lagi smooth. Saya ingat darjah 6, bapak saya tanya, kau bisa kau besar nak jadi apa? Saya kata, aku nak jadi pemimpin yang boleh majukan kampung kita. Bapak saya tengok saya atas bawah. Boleh, ya betul. Ya betul. Tapi saya ingat kata-kata itu. Masa itu saya habis noreh, nak tunggu, dulu kan kena collect getah tu kan, nak jual susu kan, buah-buah. Dan saya tanam kan dalam jiwa saya bahawa walaupun kampung ni susah, aku susah, aku percaya kalau aku berusaha sungguh-sungguh, insyaAllah akan tercapai. Lepas tu walaupun saya SRP belajar guna pelita, tapi saya antara terbaik di sekolah menengah. Cikgu saya antaranya Cikgu YB Teo Yakun, cikgu saya Adun Paloh tu, dengan jasa pertanian. Akhirnya saya masuk ke sekolah asrama kali pertama, sekolah teknik Johor Bahru. Di situlah baru saya bercampur dengan orang. Dulu Camik tu very close. Bila kita campur dengan orang, kita rasa kecil tau, rasa rendah diri. Kita susah, kita miskin kan. Banyak saya imagine. Saya sekolah rendah, darjah 1 darjah 6, tak pernah rasa pakai kasut kain tu. Dulu kan kasut Funkiong sebata, saya kasut plastik. Tapi lah kita susah. So bila masuk asrama, barulah saya campur orang, saya kenal dunia, saya kenal ramai orang. Itulah saya mula berkenalan dunia luar. Kali pertama duduk berpisah dengan keluarga, maka macam dia ayam lepas daripada gepan kan, dah macam huru-haru jugalah. Dan kat situ saya punya SPM kurang bagus. Saya dapat pangkat 2, hampir-hampir pangkat 3. Maka saya kata ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kerana yelah, pada ketika itu kita orang susah, TV tak ada tau kat kampung. Kat kampung Camik tu, masa zaman saya kecil-kecil, satu kampung satu TV je, kongsi ramai-ramai. Yang saya ingat
Yelah, bapak kita orang susah, cuma boleh keluar tengok Jumaat malam Sabtu, cerita Melayu. Orang tak rasa cerita Melayu, ulang-ulang cerita Ramli. Dia punya tu tayangan filem Melayu, Jumaat malam Sabtu. Itu je lah, satu kampung itu kumpul. So lepas SPM, saya rasa no, I have to do something. Saya kena belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah saya dapat masuk ITM Shah Alam. Saya buat diploma. Sebab grade tak bagus. SPM itu pelajaran yang paling berharga pada diri saya, kerana saya dapat SPM pangkat 2, hampir pangkat 3. Tak payah cerita grade lah, malu sebagai grade kan. Jadi masa di ITM tu lah. Tapi saya bina juga. Saya aktif dengan MPP. Saya tanding MPP 2 kali kalah. Tapi akhirnya lepas belajar di ITM Shah Alam, dapat diploma. Sebab cita-cita saya nak masuk Universiti Melaya. Akhirnya saya dapat sambung Universiti Melaya. Universiti Melaya masa tu kira hebat lah, universiti sekolah Universiti Melaya. Dan cita-cita saya aku masuk UM, aku nak jadi presiden PMBM. Teringat zaman-zaman Ahmad Ibrahim, student leader kan. Jadi akhirnya habis ITM, saya sambung ke Universiti Melaya. Saya mula dengan presiden college, first college, second year presiden college, third year saya jadi presiden. Pilihan raya umum ni menang, dapat masa the highest vote. Sebab tu antara calon saya angkat yang handsome je lah. Masa tu saya fakulti sains, jarang fakulti sains pada ketika boleh dapat highest vote. Jarang, biasanya fakulti sastra, fakulti akademi Islam kan, sebab yang ada kesedaran mengundi kat kampus ni biasa pelajar-pelajar PMI dan sebagainya kan. Tu. Tapi saya campur. Saya kat asrama, walaupun saya so-called taklah macam PMI, tapi saya campur. Saya kira jadi Bilal kat surau, sekali jadi imam. Sesuai orang terima saya agaknya lah. Dan kat situ lah saya bermula untuk saya bina rangkaian networking dari segi kepimpinan. Saya final year, masa saya student leaders, saya dah buat networking. Masa tu Datuk Najib, Ketua Pemuda Malaysia, Datuk Zahid, sisi politik dia, Ketua Penerangan Pemuda Malaysia. Saya buat program, saya panggil menteri. Kali pertama PMUM panggil menteri, zaman saya masa Anwar Musa jadi Menteri Belia dan Sukan. Kali pertama saya buat sukan Universiti Melaya. Siapa ada student UM, masa tu namanya Sukmum, Sukan Universiti Melaya. Saya pengasas dia. Saya ingat lagi masa majlis perasmian, pensyarah saya, Ketua Jabatan Zoologi, saya ambil sains di Universiti Melaya. Dia pengetua college, dekat dengan Padang ni, Tunggu Menteri datang. Dia bisik ke saya, please make sure you jangan sampai dapat general degree. Punya dia underrate saya masa tu, sebab saya sangat aktif dulu. Dan yelah, kita leaders. Saya ingat separuh daripada assignment saya sah. Tapi saya dengan classmate saya, sebab saya daripada diploma, so saya tua 2 tahun dengan dia orang panggil saya maklum. Jadi saya layan dia orang macam abang, macam adik kan. Jadi memang dia willing. So sampai sekarang pun saya punya classmate masih ada lagi group WhatsApp. Still communicate, setahun sekali kita jumpa. So kat situ lah saya mula ada networking dengan kepimpinan. Saya kenal menteri. Saya ingat lagi masa Tan Sri Sulaiman Daud, Menteri Pelajaran, masa pada ketika itu dia lawan menteri tu. Masa tu kes saya nak sebenarnya masa tu di Universiti Kebangsaan Datuk Razali Ibrahim, tapi biasa Universiti Melaya yang lead untuk gerak kerja mahasiswa ni. Kita nak buat satu gabungan kepimpinan universiti ni satu Malaysia. Kita dah panggil semua MPP, termasuk yang MPP pada ketika itu ada yang PMI yang kuasai. Tapi kita as a student, kita nak buat satu ni. Tapi akhirnya bergaduh dengan menteri tak setuju. Sebab menteri takut force kepada mahasiswa agaknya. Akhirnya tak jadi. Tapi sekarang dah ada kan platform tu kan, apa nama, muafakat mahasiswa ke apa kan. Itulah antara yang
permulaan daripada sebahagian perjalanan saya, daripada saya di kampung kenal orang sehinggalah buat networking. Apa pun bagi saya yang kita nak buat ni, bila kita tanamkan sesuatu kehendak dan cita-cita, kita kena mesti berusaha bersungguh-sungguh. Bila dapat peluang, kita mesti berusaha bersungguh-sungguh, sebab peluang tu akan datang sekali. Dan kalau kita menemui, yang kedua, kalau kita bertemu dengan kegagalan itu sebenarnya pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan kita. Orang yang tak pernah gagal, dia tak tahu betapa nikmatnya dia berjaya. Understand tak? Kalau dia berjaya kan, dia tak rasa tak pernah gagal. Tapi orang pernah gagal ni, bila dia berjaya, that's it. Dia punya nikmat kejayaan itu. Sebab tu mungkin daripada segi sebanyak perjalanan saya yang ringkas itu, saya percaya kita ni orang muda. Saya kat universiti, macam-macam kita punya pemikiran. Kita banyak idealisme, kita banyak pendapat, kita banyak pandangan, nak buat itu, nak buat ini, nak mengubah itu, mengubah ini, macam-macam kita buat. Tapi pokoknya kita nak mengubah apa pun, pastikan diri kita ni mesti ada certain level of, jangan kita nak ubah sesuatu, kita pun lebih teruk daripada tu kan. Kita mesti bermula dengan diri kita sendiri. Sebab saya ingat lagi pesanan bekas ketua muda saya, Dr. Nasraf Abdul Salim, ketua muda bahagian Keluang sebelum saya lah, yang lepaskan jawatan pada saya. Dia pernah ingatkan pada saya bahawa apa yang kau cakap tu mesti sama dengan apa dalam hati. Kalau kau cakap lain, dalam hati kau lain, yang akan diterjemahkan tu pasti satu perkara yang yang tak suka dengan kita lah. Satu perkara yang mungkin orang tak suka dan sebagainya. Jadi apa pun, kalau kita ada sesuatu kehendak, cita-cita, kita kena usahakan dengan berjaya. Dokong itulah. Bagaimana pula dengan perjalanan karier YB dalam bidang politik? Maknanya dia bermula daripada dunia dan sekarang kalau kita tengok YB adalah pengurusi jawatankuasa pendidikan, penerangan, pembangunan keusahawanan dan koperasi di Johor. Dalam masa yang sama, YB juga adalah SU kepada Badan Perhubungan NOR. Ada banyak. So, ceritakan sekali, kongsikan dengan kami macam mana cabaran. Silakan. Saya sebenarnya tak pernah terfikir lah. Kalau saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, saya tak pernah terfikir dalam hidup saya yang saya akan jadi Exco Kerajaan Negeri. Dan penggal ini jadi sini Exco, orang nombor 2 dalam state, dalam parti jadi Setiausaha Perhubungan UMNO Johor, setiausaha kepada parti pemerintah. Setiausaha parti ini biasanya mastermind of the party. Saya tak tahu terfikir. Tetapi daripada apa yang saya lalui, untuk kita jadi pemimpin yang baik, yang berkesan, kita mesti ada satu prinsip lah, kita tak boleh lari. Prinsip kita apa? Pertama, bagi saya lah, prinsip saya mesti berpegang pada apa yang kita buat ni untuk agama, bangsa dan tanah air. That's very clear. You berdepan dengan orang bukan Islam pun, tapi kalau you punya ni clear, kita boleh berkongsi, kita boleh fahamkan, kita boleh share. Kita berdepan dengan orang bukan Melayu pun, kita boleh share, kita boleh fahamkan mereka. Kita tak berpura-pura. That's very clear. Tapi yang tak kurang penting ialah, untuk kita menjadi pemimpin yang baik juga, kita mesti ada contoh dan teladan. Saya beruntung. Kenapa? Saya bermula dalam politik ni masa saya di universiti.
Masa itu Datuk Zahid, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Penerangan pada Datuk Najib. Dan saya, ini semua time lah kadang-kadang, time, bila time kena, pada ketika itu saya tak tahu, lepas saya ada krisis dengan menteri dan sebagainya, agar Datuk Zahid nampak saya agaknya, dilantik saya final year student jadi jawatankuasa Biro Penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Dan saya ingat lagi, saya jadi sekretariat kepada program-program Biro Penerangan. Dua program besar yang saya jadi sekretariat, satu program di Kuala Villa, Subang, satu lagi program kursus pidato perdana di Langkawi. Yang saya ingat lagi masa di Langkawi itu, sebab saya ini ramai workers, saya bukan seorang, saya punya kumpulan rangkaian ceramah, ingat dekat 20 orang, yang mana sebahagian ada jadi pemuda dan sebagainya sekarang ni lah. So bila ada program begitu, saya bawa dia orang. Akhirnya dua program besar berperangan ni, sekretariat tu dia serah pada saya 100%. Dan masa itulah dia nampak mungkin agaknya satu, kita boleh uruskan. Nak uruskan orang politik ni bukan senang tau, macam-macam karena, tapi kita boleh urus sebab kita student. Yang kedua, orang nampak rangkaian saya. Sebab tu bila tu saya bermula dengan Datuk Zahid. Kemudian 93 bila saya mula, saya di Universiti Melayu, saya habis exam dalam bulan 2 bulan 3. Tahun 93 tu juga saya bertanding jawatankuasa pemuda bahagian dan saya menang, dapat nombor, masa tu pilih 15 orang, saya nombor 12 jawatankuasa pemuda bahagian, student universiti tau. Maknanya sebab tu saya kata tadi, nak jadi pemimpin yang baik mesti ada orang yang pandu gitu. Di peringkat pusat, apa nama ni, Datuk Zahid orang yang pertama pandu saya. Di peringkat bahagian, kepimpinan bahagian pada masa itu, Dr. Nasrah, Saudara Dahlan, yang bawa saya kepada kebahagiaan untuk saya menang. Mana orang menang saya, student menang, Alhamdulillah. Dan 93 itulah juga saya bermula dengan Datuk Khalid Nordin, Menteri Besar sekarang. Pada ketika itu dia bertanding Exco Pemuda Malaysia. Saya antara yang membantu dia kempen dan sebagainya. Bila dia menang jadi Exco Pemuda, dia lantik saya jadi Setiausaha Kerja Biro Pendidikan. Kemudian penggalan kedua pun sama juga. So dua penggal, saya jadi Setiausaha Kerja. Saya yang mengaturkan program-program dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, masa Datuk Zahid menang Ketua Pemuda Malaysia, Datuk Zahid ambil saya sebagai pegawai khas. Jadi pendedahan saya dari segi politik itu bukan hanya disetakat di peringkat bahagian, di peringkat Biro Pemuda, juga di peringkat ibu pejabat. Masa Datuk Zahid Ketua Pemuda, saya pegawai khas. Dia kurang, sebelum dia kena letak jawatan, Krisis Anwar Ibrahim kan, kurang 2 tahun lebih lah masa tu, saya ingat lagi. Masa itulah saya belajar tentang pentadbiran ibu pejabat, networking dan sebagainya. Kemudian bila Datuk Khalid jadi menteri pada tahun 2004, dia ajak saya join dia sebagai pegawai khas. Walaupun pada ketika itu ada beberapa orang menteri nak pinang saya jadi setiausaha politik, tapi akhirnya saya decide untuk ikut Datuk Khalid. Kenapa? Kerana saya lebih prefer dengan pemikiran Johor, UMNO Johor. Kalau saya ingat lagi sebelum saya bertanding Exco Pemuda, lepas saya jadi pegawai khas Datuk Khalid, tahun 2004 Datuk Khalid tanding Majlis Tinggi, saya bertanding Exco Pemuda. Saya ingat saya ni antara tanding Exco Pemuda, 1 sen pun tak keluar duit. Ya, 1 sen tak keluar duit. Sebab kita Johor, kita cara kita fikir lain. Sebab tu pada ketika itu yang menang Exco Pemuda berjauh saya seorang. Calon lain kalah sebab kita tak guna duit. Kita apa nama ni, tawarkan khidmat kita. Jadi 2004 Datuk Khalid ajak saya join dengan di kementerian. Masa tu di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Masa itulah satu penggal saya belajar tentang selok-belok pentadbiran kerajaan
persekutuan. Sebelum dengan masa Datuk Zahid, sila bila pentadbiran parti, dan masa Datuk Khalid sila bila pentadbiran kerajaan persekutuan, bawah kementerian. Satu lagi saya nak share, saya katakan tadi bahawa cara UMNO Johor fikir ni beza. Sebab tu kalau tengok dalam perkembangan politik yang mutakhir ini, cara UMNO Johor respon tu tentang isu-isu kepimpinan berbeza. Kan? Saya ingat lagi kat Keluang 2000 berapa, masa Tan Sri Muhyiddin baru dipecat, semua bahagian serta Malaysia batalkan jemputan itu. Tapi kita Keluang steady, bahagian susu perhubungan kita stand. Sebab apa? Kita ada prinsip. Saya rasa beruntung kerana apa? Saya dapat memahami ini sebab hubungan saya dengan Tun Musa Hitam. Tun Musa Hitam ni di Johor, walaupun dia tak dilihat sebagai orang yang dominan di Johor, tapi dia antara orang yang menentukan hala cara kita berfikir. Sebab Tun Musa Hitam ni dulu dia pengalaman zaman Tun Razak dan sebagainya. Sebenarnya Tun Musa Hitam ini, kalau antara Tun Razak dengan Tun Dr. Ismail, kalau Tunku Abdul Rahman pilih Tun Dr. Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri, pengganti dia ialah Tun Musa Hitam. Oleh kerana Tunku Abdul Rahman pilih Tun Razak, tapi Tun Razak lebih prefer kepada apa nama ni, Tun Mahathir pada ketika itu. Okey, so cara saya dapat belajar pemikiran Tun Musa Hitam sebagai, saya boleh kata itu idola saya lah. And then saya dapat menyelami Tan Sri Syarif di pemikiran. Dan kalau saya bandingkan antara Tun Musa Hitam, Tan Sri Syarif dengan bos saya sekarang, Datuk Khalid, cara fikir dia lebih kurang sama. Cara menyelesaikan isu masalah lebih kurang sama. Kita based on reality, kita tak ada terlampau banyak politicking dan sebagainya. Sebab kita menjustifikasi is very clear. Sebab tu kalau tengok apa yang Datuk Khalid lakukan pada hari ini, dengan membawa Johor dengan satu gagasan Johor berkemajuan dan sebagainya, ya, terjemahan daripada aspirasi. Kalau sebelum ini mungkin dia hanya diwarisi secara perkongsian dari bentuk fikiran dan sebagainya, tapi kali ini terjemahkan dalam bentuk penulisan supaya dapat dijadikan panduan pada. So itulah lebih kurang macam mana saya boleh terlibat dalam politik. You nak terlibat mesti ada guidance. Kalau tak, dia merewang. Mesti ada guidance. Bila ada juga setengah-setengah, sebab kita UMNO Johor ni, kalau tengok daripada dulu, setiap kali pilihan raya, setiap kali pemilihan, kita akan pitching. Kita akan buat pitching. Maknanya siapa-siapa di kalangan orang muda, kita akan cuba timbulkan, diberi peranan. So dalam peranan yang diberi itu, siapa yang berjaya, dia akan terus. Siapa yang malas, siapa yang tak berjaya, mungkin dia tak boleh handle politik di bahagian, dia akan face out. Every time kita gitu. Sebab tu ini cara Johor. Cara Johor. Sebab tu kita tak ketandusan pelapis walaupun sampai hari ini. Itu lebih kurang tu. Baik, terima kasih Uli. Dah masuk cerita bab politik ni, kita bagi panas sikit lah Wabi. Baik, pada pandangan Wabi, bagaimana pula lanskap politik anak muda di kawasan khususnya Dun Mahkota ni ataupun di Keluang? Bagaimana penerimaan mereka terhadap politik dan kalau tengok secara umum, jangan cerita Keluang secara umum, di mana saja golongan muda ni biasanya dia akan lebih pada kumpulan yang anti-establishment. Setuju tak? Setuju? Bukan di Malaysia saja, di mana saja orang muda ni biasanya, apatah lagi dalam dunia canggih teknologi maklumat, ICT, media sosial ni, lagilah dengan
isu-isu yang dimainkan, kata Rafizi kan, pembangkang ni kerja nak hasut dia kan? Sebab kita lebih mudah menerima perkara-perkara yang negatif berbanding dengan realiti. Jadi memanglah saya nak katakan bahawa cabaran politik terutama sekali bagi parti pemerintah hari ini ialah bagaimana untuk menyelami pemikiran generasi muda yang saya secara terus terang, saya terbuka bahawa biasanya anak muda ni dia anti-establishment. Anti-establishment tu bukan bermakna dia tak sayang kepada negara kan? Tapi mungkin dia memikirkan ada sesuatu yang pada fikiran dia sepatutnya berlaku begini, begitu dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok saya nak sebut nama-nama ni takut nanti orang kecil hati. Sebab politik ni dia tak semudah seperti mana kita cakap Sebab politik ni kita sekarang, untuk makluman saudara sekalian, kita Johor, Ambil Johor, kita sedang gerakkan apa yang kita sebut sebagai political school. Ini 18-20 ni ada second group masuk. Politik ni dia tak semudah seperti mana kita fikirkan. Aku nak ni, dia jadi begini. Sebab politik dia ada kaitan juga, sebab dia soal kita nak mentadbirkan negara. Ancaman, cabaran dia nak mentadbir negara, dia kaitan pula dengan soal ekonomi, soal keselamatan. Jadi dia berkait. Kadang-kadang persepsi kita ni berasasan kepada apa yang kita dapat dalam satu sudut pemikiran kita. Dia tak pandang secara luas. Sebab tu kalau tengok beberapa tokoh-tokoh muda yang satu ketika yelah, mungkin ada yang daripada UMNO dan sebagainya, dia kecewa sebagainya, dia keluar tubuhkan ikut parti-parti yang berkenaan yang baru. Oleh kerana mungkin dia marah, mungkin oleh kerana dengan ada parti baru dia boleh dapat peluang tempat untuk dia naik dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak semudah itu. Ramai kawan-kawan saya yang terlibat, yang akhir sebagai patah balik bila realitinya, bila berdepan, tak semudah apa yang kita fikirkan. Sebab tu kita di UMNO Johor ni, kita dah sedar, kita nampak, kita adakan political school supaya kita nak latih anak muda ni dia faham tentang politik ni, tentang demokrasi. Demokrasi bukan sewarna-warnanya bebas, bukan satu hak asasi manusia kan, boleh buat apa saja. No, demokrasi mesti ada etika, mesti ada kaedah, undang-undang, budaya, macam-macam. Jadi tak semudah itu. Sebab tu pandangan saya bila soal cabaran politik di kalangan generasi muda ini, sebenarnya tak semudah itu. Dia pandai cakap, dia pandai bersyarah, tak semestinya dia boleh menguruskan politik. Apatah lagi yang lagi rumit dalam negara kita ini ialah kita ni adalah sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang agama. Saya percaya di setiap kaum ada penggeraknya yang cuba nak tunjulkan, nak perjuangkan kaum dia lebih. Di sudut agama juga ada juga gerakan-gerakan yang nak tunjulkan kepentingan agama masing-masing. Sedangkan dalam konteks negara kita Malaysia, kita ada perlembagaan yang asasnya pun ada asas tertentu. Kita kena ingat Malaysia ni wujud adalah daripada asasnya apa yang disebut sebagai kontrak sosial. Ingat ni, orang muda kena ingat apa itu kontrak sosial. Asasnya ialah apabila kita nak merdeka dulu, kemerdekaan kita kemerdekaan yang tak melalui peperangan, runding dengan British, nak kita merdeka. British kata senang je, kalau Melayu, Cina, India pada ketika itu merujuk pada Semenanjung. Dalam Melayu kan Sabah Sarawak belum masuk lagi.
Tiga bangsa ni boleh aman, damai, kita merdeka. Sebab apa? British berfikiran bahawa tak mungkin orang Melayu cakap Melayu, budayanya Melayu, agama Islam. Cina cakap Cina, agamanya mungkin Buddha dan sebagainya. India pun itu juga, agama dan budaya beza-beza, dia boleh get together. Sebab tu ingat, walaupun dah ada kontrak sosial, dah ada persefahaman, apa nama ni, pemimpin Melayu Tengku Abdul Rahman pada ketika itu apa nama ni, berikan soal kerakyatan pada orang bukan Melayu, pada orang bukan Melayu pada ketika itu, walaupun jumlahnya 1 juta tapi hari ini dah openly lebih kurang sama. Tapi ada 4 perkara yang dimaktubkan dalam perlembagaan. Soal agama Islam, agama resmi, itu jangan lupa. Soal apa nama, kedudukan raja-raja Melayu, sebab kita tanah Melayu, asasnya itu kita pertahankan. Ketiga, soal bahasa Melayu. Dan keempat, soal hak istimewa Melayu. Ini asas. Tapi kalau tengok gerakan-gerakan yang berlaku dari segi gerakan kefahaman pemikiran ni, saya ingat benda ni tak dibincang. Yang tidak dibincang. Kerana pun memang kalau boleh jangan bincang, supaya anak muda lupa. Bila anak muda lupa, dia akan datang dengan pelbagai idea, pandangan dan sebagainya. Sebab tu semasa UMNO ditubuhkan, walaupun asasnya ialah memperjuangkan soal bangsa Melayu dan agama Islam, tapi dalam konteks keadilan, UMNO berpegang kepada keadilan itu adalah kesaksamaan. Maknanya meletakkan satu itu di tempat yang betul. Tapi DAP, keadilan ini berasaskan pada kesamarataan. Itu kena ingat, beza. Sebab tu saya, apa pun saya berpegang pada prinsip ini. Sebab itulah yang asasnya negara kita merdeka dan tanah Melayu ini ditubuhkan sampailah kita membentuk Malaysia. Ini kena ingat. Jadi kalau kita tak berpegang pada ini, kita lupa sejarah, kita fikir ke depan, akhirnya kita cuma bertanya apa yang aku dapat, apa yang aku ni dan sebagainya. Akhirnya kita, asas kita apa? Orang lain ni memang dia nak pasak kita supaya jangan kita ingat dia ni. Saya dengan siapa saya berani bercakap, walaupun di depan orang bukan Melayu, sebab ini asas. Kita ingat, ini pengorbanan kita. Jus soli itulah pengorbanan kita. Kita bukan hanya memberikan kerakyatan, tetapi juga apa yang kita boleh dapat, kita boleh dapat rumah, dia pun dapat rumah. Dia boleh mohon tanah, kita pun boleh mohon tanah. Kita mohon tanah, kita pun ada hak untuk mohon tanah, dia pun ada hak yang sama. Itu pandangan saya. Dia melencong ke apa? Tak, poin saya lah, saya bimbang dalam keadaan saya katakan tadi, orang muda berfikiran rata-rata anti-establishment ini. Kebimbangan saya ialah kalau kita tidak ada asas yang tertentu. Apa pun kita kena asas. Macam kita lah, kita orang Melayu, orang Islam kan. Asas kita apa? Asas kita agama Islam. Agama kan, tak boleh itu, tak boleh ni, tak boleh ni sebagainya. Jadi kalau kita buang asas ni, dah macam orang tak ada agama, itu yang akhirnya dia based on logic. Tak boleh. Ini yang bagi saya nak pertahankan. Terima kasih Baik, cukup menarik, terutama tentang perlembagaan. Baik, saya tersediakan banyak soalan lagi. Tapi kita bagi peluang pada floor, pada tuan-tuan dan puan untuk bertanya satu atau dua soalan sebelum kita berhenti rehat untuk menyambung seterusnya. Silakan, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan kepada YB? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Razif.
Okey, saya mengikuti perkembangan YB. Sentiasa mengikuti daripada Facebook, media sosial lah, seperti Facebook lah. So, apa yang saya merisaukan saya adalah apa sebagai belia, apa kita punya peluang, especially dalam keusahawanan dari segi politik untuk kita tonjolkan. Sedangkan saya, contoh misalnya saya bukan mahasiswa, apa hal tuju saya sebagai seorang belia yang tak mempunyai apa-apa pendidikan yang cukup atau tinggi, tapi kita nak berbakti pada parti, misalnya kita nak berbakti pada ekonomi setempat, tapi apa cara dia yang sebetulnya atau yang boleh dikongsikan? Itu saja, terima kasih. Bagi saya, kalau tanya 10 orang tanya, saya tak boleh nak bagi satu kau mesti bawa macam ni, macam ni, macam ni. Kerana walaupun arahnya sama, mungkin kecenderungan tu mungkin agak ada berbeza, ya? Tapi apa pun, kita di peringkat kerajaan negeri, saya cerita kerajaan negeri, kita banyak peluang. Kalau soal nak lahirkan usahawan ini di bawah Perbadanan Islam Johor, dalam konteks melahirkan keusahawanan di kalangan belia Islam, nak mula berniaga, dia ada satu peruntukan yang RM500 seorang untuk didaftar perniagaan. Kemudian mana-mana perniagaan yang mungkin ada nilai, ada value dan sebagainya, dia boleh ada peruntukan sebanyak RM5,000. Itu tak masuk lagi dengan agensi-agensi yang lain, Mara, Tekun, Pinjam Tekun dan sebagainya. Apa yang saya perhatikan, isu dia ialah satu, sebab ramai usahawan yang datang, kadang naik jumpa saya kat pejabat, bila kita bagi guide dan sebagainya, sebenarnya dia tak decide, dia tak tahu apa yang nak buat. Apa pun dia kena tentukan dia nak buat apa. Let's say dia nak berniaga restoran, warung dan sebagainya, barulah dia tentukan dia nak pergi mana dan sebagainya. Sama ada kalau kita nak berniaga makanan restoran, ya, kita ada tak kita pengalaman? Itu satu bab. Tadi pun ada satu orang dekat sejam bincang saya pasal cadang pada kerajaan buat satu mengatasi masalah suplai lembu. Sebab dia kata, betul, saya faham tu. Sebab kita Johor pun tengah bangunkan apa yang disebut sebagai pelan induk pembangunan industri lembu, daging dan lembu susu, ya? Dia buat itu. Tapi soalannya ialah kita nak apa? So bila kita nak apa, kita kena menjurus kepada yang kita nak develop tu apa, kan? Mestilah kadang-kadang yang datang ni dia tiba-tiba nak terus buat besar. Sekarang pengalaman asas tak ada, kan? Macam tu muda, kan, lepas dia belajar, dia ada asas dalam perniagaan M&E, electrical dan mechanical sebagainya, kan. Daripada asas itu, maka dia dapat berkembang. Kalau tak ada asas, ini yang rata-rata usahawan kita ni, saya beritahu betul, kan, kita ada program food truck, saya yang lancarkan. Kita belanja melalui ni dekat Medini ni tu, ada 5 food truck. Kita belanja, kan, beli, kan, food truck untuk dia exercise dan sebagainya, kan. Tapi kalau disiplin dia tak begitu bagus, kita bagi apa pun tak jadi juga, kan? Tak jadi juga. Jadi apa pun saya katakan, kalau kita jadi usahawan adalah, mungkin saya cakap je, kalau saya jadi usahawan pun belum tentu agaknya lah, kan. Dia mesti ada karakter. Tapi dari segi peluang, saya percaya banyak peluang yang kita boleh ceburi, terutama segi Johor ni. Umpamanya apa nak kata, dia kena pergilah cuba tengok bidang-bidang yang mungkin kurang diceburi,
bila kita berebut dalam satu bidang yang memang ramai orang, itu yang jadi stres. Cuba kita cari satu bidang yang mungkin agaknya kurang diceburi dan kita mendalami, dan kita bolehlah dari segi sokongan, bantuan. Kalau kita tengok dari segi ADC, kita bangunkan usahawan berdasarkan pada Pelan Induk Pembangunan PKS Peringkat Negeri. Johor is the only state yang ada plan pembangunan IKS Johor. Kita based on 5 access, based on kemudahan, based on access financing, dan sebagainya. Begitu. So saya ingat lebih kurang itulah. So you have to justify apa yang kita nak buat dan work on it lah. Kadang-kadang yang gagal ni dia tak fokus, disiplin mungkin kurang ni kan. Macam guru rabak ni kan, something different. Yang saya dia boleh menarik seorang anak muda untuk lepak saja kan. Macam tu lah. Saya ingat lebih kurang itu lah. Baik, terima kasih. Baik, kita akan berhenti sekejap, baby. Kita bagi laluan ke sama-sama menikmati juadah yang dah disediakan. Kalau ada nak tanya sambil-sambil. Ada ya? Yang nak makan je lah makan, tak apa. Saya kalau untuk mereka keluar, saya nampak banyak jasa lain untuk bangunkan seluar ni, dan saya pun ada satu program yang saya dapat berkat dan benefit daripada program yang dah buat lah. Tapi sebagai macam saya nampak UMNO dan BNN sebagai untuk meneruskan kepentingan. Tapi dari segi macam peringkat nasional ni, untuk nak tarik kawan-kawan kita nak yakinkan macam ada masalah. Apa respon? Dari Federal isu. Saya lebih suka kalau bertumpu pada apa yang kerajaan negeri lakukan. Sebab saya adalah sebahagian daripada itu, dan wawasan Menteri Besar atau kali ini sangat jelas. Daripada dia buat dasar kerajaan melalui pembangunan apa disebut sebagai Pelan Suara Hati Johor, kita buat kajian, fokus 7 perkara: soal keselamatan, soal perumahan, soal menangani kesusahan hidup, soal berkaitan dengan infrastruktur luar dan dalam bandar, akses kesihatan yang baik, peningkatan pada pendidikan agama Islam, dan juga ekonomi dan pembangunan keusahawanan. Kita sangat jelas. Daripada situ kita menjurus dengan pelbagai inisiatif. Saya ingat sepanjang 3 tahun yang lepas, bajet 2014, 2015, 2016, kita ada lebih kurang 305 inisiatif yang telah dilakukan, dan untuk bajet 2017 kita ada 126 lagi inisiatif yang kita nak gerakkan, dan sebahagian ini dah mencapai. Soal perumahan umpamanya kan, saya ingat kalau kita bandingkan dengan negeri lain, kita sangat jelas. Bila kita nak buat dasar, antara yang jadi isu perumahan. Kenapa? Satu, golongan pendapatan rendah. Yang kedua, orang muda yang perlukan rumah. Sebab tu kita decide rumah mampu milik Johor ada 3 jenis harga: 42,000, 80,000 dengan 150,000. 42,000 ni biasa rumah flat. Biasa yang kita jual sekarang ni 80,000 dengan 150,000. Sama ada melalui agensi kerajaan negeri, GLC, ataupun enforcement melalui pemaju perumahan. Sasaran kita, saya tak ingat sehingga hari berapa ribu kita dah siap dalam pembinaan, tapi sasaran kita 2018 nak bina sebanyak 60,000 buah rumah. Tapi yang paling menarik adalah dari harga. Saya boleh cabar negeri lain, kalau boleh compete dengan Johor. Selangor cakap tentang rumah memilih, tak ada kota Bumiputera dan sebagainya. Rumah mampu milik dari segi harga memang tak ada, sama untuk semua orang. Yang ada harga untuk kota Bumiputera itu yang rumah mahal. Tapi di sana
paling murah saya ingat 300,000. Paling murah. Rumah prima, saya bukan nak kata rumah prima tak bagus. Rumah prima yang paling murah 150,000. Kita Johor yang paling mahal rumah mewah milik 150,000. Ini yang nak beli rumah. Dan kita permudahkan sekarang. Untuk yang antara yang banyak perlukan rumah ialah di kalangan golongan orang Melayu. So kita enforce melalui Perbanan Islam, PIJ. Sekarang PIJ sekarang dah lancarkan tak kurang 5 atau 6 taman Perbanan Islam. Kita gunakan duit untuk pelepasan Kota Bumi Putera. Kita kuaya tanah, keluar pun kita akan buat. Ada 3 tapak yang kita akan kuaya tanah untuk dibangunkan oleh Perbanan Islam Johor ni, supaya benda tak lari. Di Kampung Sembrung, di Kampung Paya, dan satu lagi di Jalan Kenio. Ini besok lawatan MP 7 hari bulan, kita akan tunjukkan MP tapak-tapak yang kita nak acquire tanah. Itu soal perumahan. Soal nak menangani kos sara hidup. Bila krim kedai raya hantu Malaysia, saya bukan nak kata gagal, tapi tak begitu. Dan ramai ataupun banyak kedai-kedai ini tak begitu berjaya. Adalah sebab-sebab antaranya brand. Kalau dekat kedai krim nak beli susu logo satu Malaysia. Nak beli Milo tak ada, yang ada Coklat Mart satu Malaysia. Jadi ini tak begitu ni. Sebab tu Johor kita tunjukkan ayam co-op. Tahun ini kita sasarkan nak buka paling tidak 20 kedai. Kerajaan negeri bagi insentif satu kedai 100,000 atas nama koperasi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan bagi 150,000 pinjaman dan 150,000 lagi grant atas nama koperasi juga. Kenapa kita atas nama koperasi? Kita nak kedai yang co-op ini orang Johor rasa ni sebagai mereka punya. Dan hari ini yang terlibat dalam 68,000 anggota koperasi daripada 103 buah koperasi yang dah bergabung dalam masa baru 2 tahun. Dan bukan mudah kita nak gerakkan ini. Kerajaan negeri saya ingat sumbang matching grant dalam 14 juta lah sekarang untuk jalankan. Memanglah ada sikit kekurangan, ada setengah tu mungkin tak begitu merangsangkan, tapi macam outlet di Paloh memang sale dia satu hari tak kurang 8,000. Kalau hujung bulan gaji sampai 18,000. Dan saya harap lepas ni ada permohonan koperasi nak buka di Keluang dan kita nak banyakkan kedai ini. So kita fikir tentang nak mengatasi kos hidup. Soal pendidikan Islam sekolah agama umpamanya, kita buat dah masuk fasa yang keempat saya ingat ni. Mana-mana yang fail, gagal, KPR dah selesaikan. Jadi saya lebih suka tumpu kepada usaha-usaha untuk kita bangunkan Johor ni dengan pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan. Memanglah banyak isu yang orang cuba timur, tapi apa isu yang ni di Johor? Soal kepimpinan yang saya faham maksud itu. Bagi saya apa pun di peringkat kepimpinan, kalau tengok kita bandingkan dengan negeri-negeri lain yang dikuasai oleh parti-parti lain, pun lebih kurang sama ya. Lebih kurang sama. Di Pulau Pinang pun banyak juga perkara-perkara yang diseleweng. Di Selangor pun sama juga. Cuma masalahnya ialah kita ni mungkin baik sangatlah. Dia tak highlight kan secara macam dia orang. Sebab dia orang memang ada strategi. Sebab pembangkang ni memang dia nak jatuhkan kerajaan. Dia buat apa saja. Pak kata Dafizi, tugas kita ialah menghasut. Tapi kita ni kerajaan. Jadi kurang sikit nak tumpu. Dia nak cerita keburukan orang ni. Ini yang jadi persepsi mungkin lebih banyak negatif daripada yang positif. Tentang isu-isu yang contoh macam GST. Dan bagi saya yang dalam keadaan ekonomi dunia
yang begini, antara yang menyelamatkan kita ialah GST. In fact, saya baru balik pada umrah itu hari. Sekarang ni Arab Saudi, negara yang kaya dengan minyak dan sebagainya, satu ketika dulu bila ekonomi dunia teruk, harga minyak jatuh, orang pergi umrah sekarang kena bayar visa 2,000 rial. 2,000 rial, lebih kurang 2,200, 2,000 dekat 2,400 ringgit duit Malaysia satu orang. Sebab apa? Kerajaan Arab Saudi pun dah problem. Dan gaji bagi kaki tangan yang high ranking di Arab Saudi dah kena potong. Ada yang potong 20%, ada yang potong sampai ke tahap 40%. Itu di Arab Saudi yang dulunya memang negara yang kaya. Sampaikan orang pergi umrah pun dicukainya sebab nak dapatkan. Dan sekarang ni dia akan implement GST juga. Jadi isu ni ialah dia ekonomi ni bagi saya, bila ekonomi Amerika Syarikat jatuh, antara punca jatuh, antara lah bila tak ada perang, industri senjata dia dah tak jalan. Dia try to create perang di Syria umpamanya, tak jalan. Setakat Palestin tu memang tak ada kesan. Dia nak create perang macam dekat Iraq, macam dekat mana tu, supaya industri senjata Afghanistan industri senjata jalan. Sekarang dah tak jalan lah. Nak perang dengan mana? Dia cuba nak wujudkan perang antara Jepun dengan China. Jepun tak berani. Dia cuba jolok Korea Utara, Korea Selatan untuk ni dengan pakat dengan Jepun lawan dengan China. Tak berani. So tak ada perang. That's why sekarang ni cerita ekonomi ni, dunia ni. Sebab tu sekarang bila kerajaan Malaysia decide untuk kita buka investment daripada China, Amerika tak suka. Amerika tak suka. Sebab tu dia cuba masa Obama tu, dia nak ikat kita dengan TPPA. Tapi kata Trump dia akan apa, batalkan ke apa, ataupun mending balik. Kenapa? Sekarang ni yang Amerika cukup takut adalah China. Rusia dah hancur, Middle East dah hancur dah. Dulu dia baik dengan Saudi apa, dia musuh dengan Iran. Hari ni dia baik dengan Iran, dia musuh dengan Saudi. Dia nak lagakan Iran dengan Saudi sekarang ni. Sebab tu tahun lepas ke Arab Saudi tak benarkan jemaah Iran pergi haji. Sebab dia takut laku peperangan. Ini memang kerja dia orang. So China hari ini dalam dunia antara negara yang ekonomi sangat stabil dan dia sangat banyak duit. Dan dia ada polisi tertentu yang menyebabkan sebahagian daripada syarikat China yang banyak duit ni, dia tak nak bawa balik masuk, dilaburkan ke negara-negara lain. Sebab tu antara yang banyak kita terima daripada ini di Johor, termasuk dengan double tracking dan sebagainya. So itu bukan soal nak menjual negara, investment kan. Zaman Tun Mahathir pun pandang ke timur dan sebagainya. Jadi dia kena lihat secara lebih luas lah. Jadi kalau kita macam BRIM, siapa kata, saya minta maaf lah, saya tak setuju kalau orang kata BRIM ni rasuah dan sebagainya. Di England, United Kingdom, dia bukan hanya bagi, cuma nama tu beza. Rakyat dia ada certain sampai yang gelandangan pun dia bagi duit. Sebab apa? Tapi cukai sana tinggi. Saya jumpa seorang masa saya pergi umrah, seorang daripada London, daripada UK. Dia ada buat bisnes, income dia sebulan 150 pound, 300,000 pound sebulan income dia. Dia bisnes on big data. Dia bayar cukai 50%. Tapi kerajaan bagi dalam bentuk-bentuk lain, kemudahan-kemudahan lain. Jadi maknanya kita ni, inilah kadang-kadang bila
Lepas tu Dr. Khalid dalam Johor Kemajuan ni, dia ajak kita ni berfikiran jauh ke depan. Kita berfikiran proaktif, bukan semata-mata orang buat A, kita bantai tak baik, buat ni kita bantai tak baik. Lepas tu kalau tengok negara maju punya sistem politik dia mana ada main pukul rata semua tak betul kan? Jadi soal BRIM bukan hanya Malaysia je, negara lain, United Kingdom, negara maju pun bagi dalam bentuk duit kepada rakyat dia. Itulah dia antaranya. Jadi kalau nak meyakinkan tu, pertama yakinkan tentang kerajaan negeri apa yang nak buat supaya kerajaan Johor ni tak tak terlepas daripada mereka-mereka yang mungkin tak tanggungjawab. Ya. Yang kedua, kalau nak hujah dari segi dasar, kena ambil fakta-fakta yang saya katakan lebih detail supaya orang faham, kan? Supaya orang faham. Baik. Terima kasih. Ada soalan seterusnya? Sila. Tak, pemuda nak tanya soalan tak apa. Ya, sila. Soalan ni ditujukan kepada semua ahli panel lah. Tokoh-tokoh lah dianggap ya, pemuda belia ataupun pemuda sari pun boleh jawab soalan dia juga. Boleh kan? Okey, soalan saya sebenarnya tadi YB ada bincangkan golongan belia memang tolak sepenuhnya pasal politik. Jadi saya setujulah. Jadi soalan saya, apakah langkah untuk menarik, saya fokuskan dalam konteks mahasiswa lah, untuk menarik mereka, golongan mereka ni terlibat, kita ambil tahu mengenai isu politik di negeri ini, di negara inilah. Jadi sebelum ni saya ada mengajukan satu forum di ITSM, iaitu di Carnival Kompleks Kertajaya. InsyaAllah tahun ni juga akan dibuat di ITSM. Kami buat forum bicara Johor dan kami akan kecam habis-habisan. Forum ni melibatkan politik, perbincangan isu politik. Jadi mereka tak nak datang. Jadi so dalam forum tu kami dapat feedback yang buruk antara mahasiswa di UTSM lah. Saya kecilkan konteks ni. Jadi sebelum ni juga saya membaca artikel iaitu Sindrom 4K. Sindrom 4K ni dalam golongan mahasiswa, iaitu yang pertama kuliah. Mereka sibuk dengan assignment, dengan kelas, dengan kuliah mereka. Jadi mereka tak terlibat langsung dengan isu-isu politik ni. Jadi yang kedua ialah komputer. Jadi komputer ni mereka terhasut dengan viral dan isu-isu yang fitnah dan benda yang kita tahu benda tu betul, jadi kita betulkan. Jadi itu bagi saya isu viral tu saya kurang setuju lah, sebab mereka tak ada tapisan daripada bahan-bahan lain. Jadi key yang ketiga adalah kafe, iaitu mereka suka sangat dengan lepak dengan kawan-kawan, jadi mereka tidak ada masa. Dan key yang keempat adalah masa itu lah. Ya? Kantin. Jadi mereka ni bila dapat dengan kantin memang tak asing lagi hidup. Itulah sindrom 4K yang dialami oleh golongan mahasiswa. Jadi mereka ni tak ada masa nak libatkan isu politik. Jadi soalan saya, apakah langkah untuk mereka libatkan ataupun nak tahu isu-isu politik dalam negara ini? Jadi soalan ni saya tujukan kepada tokoh-tokoh yang di depan kami. Nak bagi pandangan dulu. Habis, sila. Nak tambah itu selain daripada mahasiswa, saya ambil mudah daripada kaum B. Maksud kaum B ni adalah penggerak daripada pemuda, puteri dan lain-lain. Jadi
Macam contoh penggerak ni, kita tak ada, kita bukan daripada lahirnya mahasiswa, bukan. Kita daripada orang bawah. Kita buat sesuatu tu, kita nak biar parti kita ni strong, kita nak biar parti kita ni kuat. Tapi sometimes macam mana yang dia cakap tadi tu lah, sindem-sindem tu memang betul, banyak berlaku yang katakan mahasiswa ya, dekat dengan kita yang bukan mahasiswa apa, benda tu berlaku juga. Cuma situasi dia berbeza. Saya nak tanya YB, kalau kata kita ni daripada kaum ni tak dipandang, macam mana pula dengan apa lapisan yang lain daripada mahasiswa, daripada usahawan untuk mereka menyumbangkan, untuk mereka berbakti pada parti UMNO ni khusus. Okey, macam mana lagi? Ini dia kat sana. Jadi kawan sama-sama belakang. Saya dapat merasakan memang dari segi kefahaman politik di kalangan mahasiswa kita lah memang sangat kurang. Zaman saya dulu pun yang kuat bergerak ni yang anti-establishment, KMI lah, guru KMI kat universiti. Yang grup-grup kita ni memang kurang. Yelah, mungkin betul sebenarnya malas ambil tahu. Sebab dia tak rasa kalau mungkin kerajaan yang ada ni, mana-mana yang pinjaman mara, pinjaman apa yang lain, YPJ ke apa benda ni, sebab dia belum rasa yang benda tu mungkin kalau orang lain merintah mungkin tak ada kan. Jadi dia tak fikir sebab apa nak dapat. Nanti kerajaan pula cuba nak menyelami, nak jaga ni, cuba sedaya upaya apa yang orang muda nak kita bagi. Dia tak rasa susah. Okay. Saya nak kaitkan pemilik cara kita fikir. Saya ada pengalaman di Australia. Ini macam mana kita fikir. Kali pertama saya pergi Australia ingat tahun 2004. Makan dekat food court. Dia food court dengan restoran biasa. Kalau food court ni dia makan macam kita makan dekat McDonald, pinggan kertas ataupun plastik, gitulah. Lepas makan kena buang. Jadi lepas makan dengan minum, makan fries tu dengan minum, kita orang tinggal lah macam kita dekat makan dekat Malaysia. Sekali ni tuan kedai lagi kejar kita. Kenapa? Rupanya lepas makan kena buang. Dia tengok belakang, betul. Dia orang lepas makan dia buang. Yang beli botol oren buang kat tum yang botol. Plastik kertas. Okay. Satu lagi pengalaman 2 tahun lepas, saya dengan rombongan tim besar lepas makan naik bas. So lepas makan naik bas, betul dah semua cukup, jalan 15 minit bas tak jalan. Jadi satu orang ni sudah macam bengang lah kan, driver jalan lah, semua dah ada. Driver kata kat belakang tu dia nampak ada seorang tengah bertelefon sambil berdiri. Kita pelik, apa hal pula? Bus driver bagi tahu, dia kata di Australia saya sebagai pemandu, saya kena jaga keselamatan semua orang. Undang-undang kat sini, apatah lagi kalau kita bawa pelancong, semua mesti duduk pakai tali pinggang keledar, baru saya boleh jalan bas ni. Akhirnya kita bising, suruh duduk, pakai seatbelt, ubah jalan. Maknanya dari segi kebersihan, dia tak tunggu penguasa majlis untuk saman ke tak apa. Tuan kedai pun boleh enforce supaya kita amalkan cara hidup dengan kita buang sampah secara itu. Naik bas, kita tak naik bas lah, kita naik kereta kan, start engine masuk gear jalan, nampak polis tu barulah saya pun nak tarik seatbelt kan, biasanya begitu. Tapi kat sana tak, bukan polis yang enforce, tapi bus driver je yang enforce the law. Nak tunjukkan macam mana cara kita fikir. Dan kita ni
kalau boleh, hidup kita ni, saya baru-baru ni saya cakap dalam ucapan masa program promosi sosial atau DEMA resmikan. Di negara maju, orang anggap majlis tempatan ni sebagai kawan. Tapi orang Malaysia tak inilah, mudah-mudahan ini yang akan bawa budaya baru lah. Tapi sebahagian kehidupan ni kalau boleh PBT yang urus. Saya sebagai wakil rakyat tahun pertama ada satu kes dekat belakang connection. Bila hujan, satu hari tu air melempah. Telefon maki-maki sebagainya kan. Telefon ada, saya datang bila hujan. Dia sampai, rupanya parit depan kedai dia tu penuh dengan sampah. Saya kata, kalau kau keluarkan ini depan kedai pun kau nak suruh majlis buat untuk keluarkan. Saya ingat 2015 saya melancarkan kempen buang pengasingan sisa pepejal. 2015 bulan Jun saya ingat ke bulan 5. 2016 bulan Julai mesti ada enforcement, siapa buang sampah di rumah tak diasingkan mengikut plastik, kaca dan sebagainya, boleh saman. Saya lancarkan kat keluar dan saya beritahu supaya kita buat gerakan supaya orang faham. Sampai masuk 2017 tak boleh buat enforcement. Kenapa? Rakyat tak ambil peduli dengan kaedah yang kita ni. What I mean is, macam mana cara kita fikir? Kita banyak tak ambil kisah. Tapi kalau perkara yang tak baik, kita ambil kisah. Jiran kita buat something wah kita ambil kisah. Tapi yang perkara yang baik, kita ambil kisah. Sebab tu banyak effort kita. Saya selalu cakap dalam kerajaan, macam mana kita nak ubah cara fikir kita. Samalah juga dengan kesedaran dalam politik ni. Sebab kita, daripada kita merdeka, daripada kita perjuangkan kemerdekaan, yang kita merdeka, kita perlu mengalami satu keadaan yang satu peristiwa yang mungkin dulu satu je, yang 13 Mei itu memberi pengajaran. Tapi lepas tu dah dilute dah, orang dah tak ambil kisah dah. Kenapa? Dia rasa hidup dia ni kerajaan urus, siapa perintah sama je. Dia tak tahu. Rata-rata kawan-kawan ni tak tahu kalau orang lain perintah, dasar dia berubah. Kajilah di negeri-negeri yang bagi perintah. Sebab tu kita ada Johor, kita ada 2012 contoh macam kalau cakap tentang Reserve Melayu, kita lebih kurang dalam 15% Hari ni 2016, saya tak ingat bulan berapa punya tu, kita dah sampai ke 29%. Dah hampir 30%. Kita anjakkan. Kenapa? Kerana kita ada political will dan kita faham kenapa kita buat begitu. Kalau orang tanya, kita ada jawapan. Sebab kita tak ambil kisah. So macam mana nak timbulkan rasa kesedaran ini? Sebab tu bila saya bincang, saya jadi Suri Perhubungan dah 3 tahun, saya bincang dengan MD, saya kata tak boleh. Kita kena ada satu so-called political school. Kita kena tanamkan kesedaran di kalangan anak-anak muda ni yang nak bersama kita supaya dia faham tentang politik. Sebab DAP buat juga. DAP ada sekolah demokrasi. I want to tell you that sekolah demokrasi ni kita pernah hantar orang sampai level yang paling tinggi. Dan orang ni memang anak orang strongly kita, tapi masuk yang last final, balik dia boleh mengacak. Sebab Sekdem ni memang kalau untuk orang Melayu, dia akan torture kita sampai akhirnya dibenci pada bangsa ni. Kalau tak tahu masuk lah. Tapi orang sivil nanti memang kontra. Dan dia dan Sekdem ini diuruskan oleh semua budak Melayu, termasuk yang Pontian sebelah Mahathir. Itu antara yang menguruskan. Lepas tu saya fikir kita pun kena ada juga kaedah untuk
memberikan pemikiran yang betul, kesedaran politik. Dan benda ini tak boleh diserahkan bulat-bulat pada kepimpinan. Kita di Perangkat Amno Johor, kita dah ada kesedaran, kita dah buat program ni. Jadi kita harapkan anak muda yang dah terlibat dalam program ini, dia boleh mula bercakap di kalangan kawan-kawan, boleh tarik. Sebab kalau orang tua cakap, itu yang backfire dekat Bicara Johor tu. Sebab yang cakap orang tua, cara lain, dia mesti cakap dengan bahasa dia, dengan pendekatan kita. Lepas tu soal untuk kita nak bantu parti dan sebagainya, saya memang sangat mengalu-alukan atas sama ada Perangkat Bahagian ataupun Amno Johor untuk apa saja yang selagi boleh kita bantu parti kita ni, saya welcome. Dan saya percaya political school ni pun bila mereka nak bergerak, dah tentulah pendekatan tu mesti pendekatan orang muda, supaya dia ada pemikiran. Kita kena ada pemikiran ke depan. Sebab tu dalam UMNO sendiri pun, saya ni antara orang yang kadang-kadang orang Kuala Lumpur tak berapa suka juga dengan saya. Satu ketika saya dah hampir kena gam, saya dah kena itu, kena ni, macam saya nak cerita lah. Tapi adalah proses nak tekan saya. Tapi bagi saya cakap satu benda yang betul, yang mana kita kena ubah, slightly kita kena ubah. So siapa yang nak buat perubahan, kalau tak kita orang muda. Tapi itulah kena stand firm. Kita kena ada daya untuk mendepani isu dan sebagainya. Bila orang cakap tentang GST, kenalah kaji. Jangan bila orang cakap tentang GST, kita terpengaruh, kita pula sama-sama balun. Sebab kita tak faham, kan? So sebagai orang yang mendukung perjuangan ini, bila satu tiba kaji tengok apa sebenarnya isu ni, kan? Dah pakai input, jawab ni. Tak faham tanya, cari input. Siapa kita nak harap? Takkan KJ seorang je, lama-lama KJ buat awal. Sebab saya cakap terang dalam UMNO pun, saya jadi ketua bahagian UMNO, umur saya 40 tahun. Tapi kalau saya buka baju ni, kalau boleh nampak belakang ni, dia punya cala-bala ni, kan? Sebab saya datang daripada pemuda. Saya ada aspirasi saya nak berdepan dengan pemikiran yang lama dalam parti, bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu saya kadang-kadang bila orang datang jumpa kan, YB, nak jadi ahli UMNO pun susah. Saya ingat dia ni something wrong. Jadi ahli UMNO mudah, tapi kata susah, cuma tak kena cara, kan? Sebab dalam parti, dia bukan parti UMNO ni okey tau. Parti Liberal kat Jepun, kenapa dia kalah masa Abe jadi Perdana Menteri yang pertama, kali pertama jadi PM? Kerana pada ketika itu orang-orang muda dalam parti Liberal marah disebabkan pandangan mereka tak diterima. Walaupun Abe itu diletakkan umur dia 42 ke 44 jadi Perdana Menteri, rupanya parti Liberal ni, dia punya pemuda umur 60 tahun masih dianggap pemuda. Dia dah tu. That's why Abe letak jawatan, dia grup dia buka parti baru, kemudian lawan pilihan raya, parti baru menang. Tapi parti itu saya ingat apa parti apa, tapi oleh kerana mereka ni baru, tak ada experience menguruskan negara, the next election baru Liberal menang balik. Itu yang parti Liberal dah masukkan orang baru dalam tu, dan akhirnya Abe jadi Perdana Menteri. Sekarang kan Shinzo Abe kan, dia kali kedua tu jadi PM. Supaya juga dia di negara maju. Apa nama ni, Tony Blair jadi Prime Minister umur berapa? Belum 50, 46 ke 44. Sebab apa, di UK
Dia punya parlimen belia, kita parlimen belia umur berapa tahun? Bawah 30. Ha? Bawah 30. Di UK parlimen belia 25 tahun ke bawah tau. Umur 18, umur 16 dah dilatih untuk bercakap tentang politik, tentang ekonomi, tentang security. Obama jadi presiden mereka belum 50. Kenapa? Mereka dah terdedah dengan itu. Tapi dia ada basic. Dia faham. So yang saya nampak ialah dalam parti kita jadi begitu sebab ramai yang bercita-cita, ramai yang ada credibility, tapi dia akan gagal bila dia tak faham tentang nak menguruskan macam mana kita nak contribute. Kan, saya penggal pertama saya pening. Saya jadi ketua bahagian 41 lepas pemuda. Boleh katakan 70% cawangan ni orang tua-tua. Yang senang ke? Tak mudah. Kan, cara orang tua lain, cara orang muda robust, nak cepat, nak itu, nak ini dan sebagainya. Kan, bila masuk bangla kedua, barulah ramai orang muda dah naik, barulah mudah sikit orang dia faham apa pemikiran kita. So dia all kena ni lah. Jadi soalan contribute bagi saya tak ada masalah, cuma channel tu. Kan, pemuda ke, puteri ke, ataupun ikut bahagian ke. Bila channel ni betul, macam tadi saya jumpa program badminton petang, kan, saya jumpa dengan grup cater. Saya pun terkejut. Hantar surat kat saya, dia nak gabungkan semua komuniti cater kat keluar, nanti saya jadi penawar. Saya faham lah. Dia kata tak ada masalah. As long, you just imagine, kereta cantik-cantik, dia potong dia punya tu, apa nama stand, peluang stand. Memang gila lah dia main ni. Tapi memang itulah realiti yang kita kena dekati semua kan. Jadi banyak. So kena selalu lah, kena selalu diskusi, selalu jumpa sebagainya kan. Jadi soalan jawab, dua soalan tadi, nak contribute tak ada masalah. And as long channel ni betul. Yang kedua, macam mana kita nak tu, kalau kita boleh jadi penggerak, kita kena. Tapi masalah saya lah, macam saya buat program kita ni political school, dia jemput anak datang, tanya dia pernah attend kan? Pernah ada kan? Yang datang borang tu, padahal kita bajet ni panggil tak sebab apa, dia datang tak penting. Tapi Alhamdulillah hari ni saya dah ada 100 orang yang kita dah masuk modul kedua. Kita ada 5 modul kita nak bagi. So please lah, sebab saya percaya saya makan BNYB pun ada program tu kan. Tapi itu secara santai. Tapi ni classroom, kita go detail. Dan yang bagi kita input pun mostly profesor, termasuk yang Singapore. Ada tak itu? Daripada Singapore. Dia memang walaupun dia Singapore, tapi dia kaji tentang politik Islam. Dan dia sangat bimbang. Kalau walaupun dia orang Singapore ni, dia sangat bimbang kalau UMNO ni sampai terkucil kat Malaysia. Berpandukan pengalaman dia di Singapura. Bagilah pandangan, jangan tanya soalan je. Saya buka, bagi pandangan lah pula, ganti-ganti. Sila. Bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiran, saya baru je lepas grad, tapi dapat kerja alhamdulillah. Tapi pada pandangan saya nampak banyak ada rakan-rakan saya walaupun keluaran dengan skills yang tertentu, mungkin engineers, mungkin juga biotechnologists, mungkin juga dengan apa-apa dia punya background education dia tu. Tapi saya kurang nampak niche ataupun dia punya kehendak industri untuk student-student macam ni. Apa yang saya lihat di Johor, dia ada satu niche yang dia nak buat, iaitu halal haq di masa muda, faham saya. Tapi adakah
apa polisi kajian negeri yang dapat menampung kita punya graduan yang ada profesional, dia punya background profesional yang dari segi skills dan technical tu. Maksud saya soalan saya ni satu je. Sebab kita ada pelajar-pelajar yang otak dia sangat belika, tapi bila dah keluar dia tak dapat bidang yang dia nak, daripada bidang dia tu terbantut, apa skills potential dia terbantut di situ. Adakah polisi kerajaan ada tak dia akan membantu untuk apa polisi kerajaan sekarang lah untuk membantu itu kepada lebih pada research and innovation lah kan? Okey, kalau nak kira dari segi balik sebelum tentang peluang, peluang pekerjaan, peluang keusahawanan, kita bangunkan Johor ni ada banyak bidang. Antara bidang yang sedang dieksplor tapi belum dapat sambutan di kalangan masyarakat, antaranya bidang kreatif. Kita ada Iskandar Pinewood Studio, studio filem yang paling canggih dalam dunia di Iskandar, Malaysia. Ini diakui oleh pengarah filem Marco Polo, the first filem yang buat kat sini. Filem Marco Polo ni 150 juta ringgit, 45 juta US pada ketika itu. Cerita pasal Mongolia, tapi penggambaran di Mongolia 5% je. Dan pada ketika itu ada berapa dia lebih dari 700 kru. Lokal cuma ada yang terlibat dalam 250 je. Sebab cari tak ada, sebab memang baru. Dan mereka-mereka yang dapat peluang ni, antaranya saya jumpa ada satu orang dia supply kostum sebulan sampai 3 juta kostum, macam-macam jenis baju dan sebagainya. Sebenarnya peluang tu ada, tapi isu dia macam mana dia nak sampai peluang tu. Cuba je dengan halal hak yang dibangunkan bersama J Biotech dengan UM ni di apa tu. Itu konsep dia ialah kita bangunkan rumah-rumah kedai dan sebagainya, dan kita encourage industri halal untuk masuk ke itu. Maka dalam satu kawasan itu saya tengok OBK, tapi semuanya mesti berasaskan kepada halal, termasuk sistem kewangan. Mana kalau dia nak buat loan bank pun dia mesti guna yang Islamik punya tu, sampai kita macam tu. Dan kita explore kita punya industri halal ni pun sampai ke tahap kita ada kerjasama antara J Biotech dengan Majlis Agama Islam, explore kat Jepun. Kita satu syarikat yang orang Jepun dia nak certified barang-barang dia untuk halal, kita pun dia sampai ke situ. Cuma problem dia lah macam mana dia nak penetrate, kan? Jadi di Pengerang memang of course oil and gas sedang dibangunkan. Jadi untuk penetrate ni, saya kira kalau macam yang industri halal ni, dia boleh go through J Biotech. Pergi ke J Biotech, tanya apa perkembangan dan sebagainya, and then try to ni. Sebab dia bukan J Biotech yang bangun, dia bangunkan infra, tapi bukan J Biotech yang bangunkan industri-industri ni. Mana syarikat-syarikat yang memang nak bangunkan contohnya proses ayam secara halal, dia adalah di situ. Faham tak? Macam mana? Memang semua infra agak situ. Jadi sama ada you nak kerja dengan syarikat itu, ataupun you nak bawa syarikat yang memang nak masuk mencuba dalam bidang halal, bawa ke situ pun boleh. Jadi isu ni ialah macam mana yang penetrate, kan? Dia peluang ada. Tu. Jawab tak? Ada tak puas hati? Tak cakap lah, tak apa. Saya lebih dasar soalan dia adalah apakah selain pada industri halal yang Johor tengah merajui, ada tak daripada selain itu dia tengah mencuba membangunkan industri spesifik yang kita nampak sekarang kat Pengerang, oil and gas, di
di masa bidang alat macam dari segi engineering ke dari segi artisan dah disediakan kan. Jadi macam mana kalau these students yang baru keluar ni semua kan without a job, apakah ada apa polisi kerajaan ni macam kalau sekarang ni ada scheme kan di Melatihan Sains Malaysia tu, kalau daripada peringkat negeri tu aja tak dibuat satu benda yang tu untuk nak tarik balik student-student especially yang Johorians lah untuk bekerja di Johor untuk expect apa yang dia dapat degree knowledge tu dan knowledge yang dia ada. Di antaranya yang kita buat program Johor Talent. Johor Talent yang ketiga ni saya ingat lebih separuh syarikat swasta. Maknanya memang kita buat pitching, tapi kita mampu cuma dalam 30 orang je. Yang mau sampai 200 lebih. Kita memang interview agak high quality lah cara interview tu. Dan kita tempatkan sama ada di agensi kerajaan ataupun di syarikat-syarikat, anak syarikat kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta yang perlukan. Itu salah satu usaha kita. Kemudian kalau nak tahu di mana ada peluang pekerjaan, itu mungkin di bawah Jabatan Tenaga Rakyat, dia ada job street dan sebagainya. Tapi satu lagi yang kita sedang bangunkan di bawah skill Johor, kita ada tabung latihan kemahiran bawah PJ. Mana-mana yang sebab program ini maknanya dijamin untuk dapat kerja. Kita tengah ada, saya ingat satu grup dah jalan yang dekat Dasaru. Kemudian kita skill Johor ni akan collaborate dengan syarikat-syarikat daripada Jerman, daripada Jepun, daripada UK, daripada Australia. Secara detail tu kena check balik dengan YPJ Holding lah. Saya tak ingat berapa dia punya tu. Tapi kita dah mulakan sebahagian program tu. Dan itu hari pun masa MB bagi sijil tu ada sebahagian, tapi tu more on kemahiran. Mana yang bukan ada degree, dia dapat sijil tu, dia masuk dalam kerja, gaji ada yang 3,000, ada yang 4,000. Skill Johor maknanya dia ada diploma ataupun dia ada SKM 1, 2, 3, nak tambahkan tu dia ada. Ataupun skill Johor ni, orang ni tak ada degree, tapi dia kerja dalam satu bidang mungkin dah 15 tahun. Dia ada kemahiran. Kita pun boleh bagi certification untuk acknowledge dia punya kemahiran itu. Ini antara kita punya usaha-usaha. Tapi kalau you nak, maknanya kerajaan negeri aturkan you masuk sana sini dan sebagainya itu, setakat kita tunjukkan peluang tu adalah di bawah yang Johor apa tu, Johor Mai ke apa tu, di bawah Widya punya ni, itu dengan Jabatan Tenaga Rakyat, itu ada. Tapi untuk dapat tu you kena fight lah. Dia tak, kecuali kalau you dalam Johor Talent. Johor Talent saya tengok rata-rata yang lepas-lepas sebahagian besar dia absorb terus dalam company ataupun GLC, masuk juga yang dalam kerajaan. Setakat ni gitulah yang saya boleh nyatakan. Serius. Dia persoalan ni lebih kepada saya nak tahu cara lah. Ada kebelakang ini saya dengar macam inilah dengan kemunduran ke the depression of our global economy kan. Jadi kita dapat lihat boleh ke kalau macam satu kerajaan negeri dia ada polisi perdagangan dia sendiri untuk buat perdagangan bebas antara satu negeri dengan satu negeri lain. Maksudnya berkaitan Malaysia lah. Maksudnya dia dengan dia nak buat perdagangan bebas dengan Riau, ataupun dia buat satu macam TPA, tapi dia buat antara persatuan negeri lain pun Samudra mungkin Nusantara. Ada ke framework macam tu dekat dalam nama history lah. Nah, kita ada ni Sijori. Kita ada apa yang disebut sebagai Sijori, Singapura, Johor, Riau. Sijori ni, tapi saya ingat dah lama tak begitu aktif. Dia ada dalam bidang ekonomi, bidang sukan pun ada, bidang budaya pun ada. Tapi saya tengok
macam dah tak boleh aktif. Masa saya sukan tu memang kita ada. Saya ingat kita tuan rumah untuk kejohanan silat. Kita kat Riau ada kejohanan apa, dan saya pergi Jakarta ada olahraga kat Singapura, dia ada Sijori. Memang dia Malaysia punya tu ada. Tapi saya ingat sekarang tak kurang aktif. Zul nak cerita sikit pasal JPDC tak? Zul ni engineer muda, dia orang buat JPDC, Johor Petroleum Development Corporation. Kalau ada nak share, bagi mic kat dia. Share sikit 5 minit. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul ni orang buat dekat Johor Petroleum Development Corporation, JPDC. Nak tanya pasal ni mungkin dia boleh lebih jelas. Sebab dia, abang saya ni ESCO, kita di peringkat dasar, dia di peringkat pelaksana, lagi dia faham. Silakan tu. Terima kasih kepada Dr. Bagian. Saya nak tanya soalan apa tadi? Ada soalan ke ataupun macam ni? Pandangan. JPDC. Oh, okey. Dekat pengeram. Dah Zul Sedikit Zul mungkin boleh share apa dia tadi nak cari kerja. Kan apa yang di JPDC boleh bantu. Sebelum saya bergerak ataupun memaklumkan ataupun lebih jauh saya nak berkongsi sedikit apakah yang berkaitan dengan industri oil and gas di Johor. Kalau kita lihat, ramai orang kata ada minyak di Johor. Wak Imam pernah satu ketika saya pergi ke satu majlis di Melaka, seorang YB nyatakan Johor ada minyak. Jadi saya pada ketika itu agak kejut sekali lah. Jadi saya nafikan katanya Johor tak ada Wak Imam minyak tak ada. Maknanya tak ada minyak keluar daripada dasar laut tak ada. Tapi apa yang kita inginkan untuk menjadikan Johor ini sebagai hub industri minyak dan gas bertaraf antarabangsa. Sebelum ni kita pernah dengar apa yang berlaku di Singapura, dan kita juga pernah dengar apa yang berlaku di Holland, Belanda sana, di Rotterdam. So kali ini kita cuba mensasarkan untuk jadi seperti apa yang berlaku di negara-negara lain. Kalau kita lihat sendiri di Singapura, sebenarnya mereka dah mula industri ini sejak berpuluh tahun yang lalu. Tetapi kita di Johor baru saja memulakan, dan sebiji pengerang kertih it took about 20 years. So now in pengerang itself, kita kena ambil masa dalam less than 10 years untuk jadi macam mana yang berlaku di kertih, di Gebeng dan juga di Semudang Melaka. So in term of the size of pengerang itself, pengerang tu lebih besar daripada sekiranya tiga tempat itu digabungkan, malahan kita ada extra land. So please bear in mind, perkara ini tidak akan berlaku dengan semudahnya ataupun dengan tidak boleh dilakukan tanpa ada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri dan juga pihak kerajaan persekutuan. So kalau kita nak menjawab kepada soalan tentang peluang pekerjaan itu sendiri, saya rasa rakyat yang di Johor, saya cerita tentang rakyat yang di Johor, rakyat yang di Johor perlu mempersiapkan diri sendiri. Macam mana yang YB Datuk cakap sebentar tadi berkenaan dengan teknikal. Teknikal ni kadang-kadang guru saya, satu ketika saya merasakan lah, dulu saya belajar dekat universiti, kita ambil accounting, so gaji keluar besar Tapi sekarang kalau awak lihat di pengerak set, mereka yang bekerja dengan teknikal, yang tukang besi, yang tukang welder semua, gaji lebih besar. Saya sudah boleh kalah gaji YB Datuk. Malahan Datuk MD sendiri pernah mengeluarkan statement, kita ni salah pilih kerja kat dia jadi politician. Gaji mereka lebih besar ketika Datuk MD besar merasmikan program apa tu, swadaya. Swadaya. Dia sendiri keluarkan statement tu. Jadi berkenaan dengan persiapan kita ni, sebenarnya pihak JPDC sendiri telah melakukan berbagai inisiatif khususnya untuk menarik rakyat tempatan supaya dapat menikmati limpahan ekonomi daripada peluang pekerjaan. Tetapi kita ingat cabaran juga kita hadapi amat besar. Sebagai contoh, bila anda kita dah bagi training
Tak kira SKM1, SKM2, SKM3. Just media welder kan. Welder gaji boleh mencecah 4 tapi welder di sana bukan welder macam ni. Oil and gas bukan sama macam welder biasa. Dia kena dongak. You buat 5 minit dongak ni boleh ke? Dia tentu boleh. Tapi kalau welder biasa buat grey tu ni lain. And dia punya requirement so very high. And that is why kita kena persiapkan anak-anak muda kita. Dan dalam masa sama juga kita hadapi cabaran anak muda sekiranya dia dah ada experience, dia akan keluar daripada Malaysia dan dia akan bergerak ke Singapura. So these are the challenges yang we are facing now. Macam mana nak ikat anak muda ni supaya dia terus bekerja di Johor khususnya lah. Tak kaitannya apa yang berlaku di wilayah kita. Pihak berkuasa wilayah kita telah latih dan train. How many numbers I can't remember, but diorang ni semua after certain of period of time dia akan keluar. Dia akan keluar pergi ke Singapura. Jadi ini pun karya sama yang mereka hadapi juga lah, seperti KPDC hadapi. Tapi apa yang saya nak nasihatkan supaya persiapkan diri kita sendiri lah. Kita tak nak kadang-kadang bila keluar dalam Facebook nak tempatan tidak diberikan ruang dan ruang. Tapi bila kita buat kajian, kita study, kita lantik, we appointed our consultant, rupanya anak-anak kita tu macam-macam isu. Saya bukan nak memburukan, tapi kita sendiri kena persiapkan diri kita. Tanya, ask ourselves, are we ready? Jangan cuba nak mempersalahkan orang, tapi kita sama-sama berapa peluang dan persiapkan diri kita. Saya rasa itu saja kot ini. Kita ikut show saya pula jadi. Okay, terima kasih. Kalau ada apa soalan, lepas boleh jumpa saya, tak ada salah. Boleh. Baik, terima kasih kepada OIB dan juga saudara daripada JPDC tadi. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk berpartisipasi dalam Hello OIB pada hari ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Khidmat Masyarakat Dun Mahkota, kepada bahagian mahkota, pemuda dan semua yang terlibat dalam menjayakan Hello OIB pada hari ini. Tanpa membuang masa, majlis menjemput saudara Ahmad Solihin Abdul Ghani, Koordinator BNYB Johor, untuk memberikan sedikit cendera hati kepada pihak OIB untuk tanda kenal-kenalan. Silakan OIB. Boleh gantung kat rumah tu. Gantung kat mana ni? Gantung tak ada. Ada. Oh, kena tergantung tu. Baik, dengan itu majlis menjemput tuan-tuan dan puan, hadirin-hadirin sekalian, untuk kita sama-sama secara santainya menjamu selera yang telah disediakan. Dan sambil-sambil kita ambil, sekiranya ada lagi soalan boleh beri pengumuman, boleh borak santai di sini. Silakan majlis dengan ini, persilakan.